Wasil bina al-qasidah al-jahili. Okay. Untuk zaman jahiliyah ni juga, kita kena tengok dari segi macam mana masyarakat Arab pada zaman jahili membina qasidah mereka, iaitu syair-syair mereka. Okay, kita ada 4 marahil, 4 dari segi macam laluan, macam mana penyampaian syair itu berlaku. Okay, awalan, al-wuquf ala al-atlal wa zikri hayatihi ma'a. Dan kita tengok kepada zaman jahili, yang pertama, mereka mulakan syair mereka dengan wukuf alal atlal, iaitu mereka memandang tentang tempat ataupun tempat-tempat yang pernah bersama dengan kekasihnya dan bersama dengan tentang kisah lampau ataupun berkenaan dengan kisah manis ke apa dan sebagainya. Wasaniyan yantaqilu syair ila wasfin naqah wa rihlatihi fi sahra, iaitu mereka menggambarkan iaitu wasfin naqah, iaitu menggambarkan unta-unta mereka, kerana unta ini adalah satu tunggangan mereka untuk kenderaan dalam mereka merentasi satu-satu jalanan untuk ke tempat yang lain. Wasalisan wasf at-tariq alladhi qata'ahu wa fiha masyahid katsira fi rihlatihi, dan mereka juga menggambarkan perjalanan mereka yang mereka melalui, dan mereka tengok dari segi pemandangan ataupun pemandangan yang banyak seperti malam yang gelap, iaitu binatang yang buas dan sebagainya. Wa rabi'an an-nihayah yasil asy-syair ila al-ghard al-asasi, mereka sampai kepada tujuan utama dalam syair mereka, contohnya al-ghazlu wal wasfi. Kita tengok pada aghrad asy-syair fil asr al-jahili. Awalan indana al-madhu, iaitu al-madhu memuji. Saniyan indana hija, iaitu mencela. Wa salisan al-ghazlu, pencintaan. Wa rabi'an wasfu, gambaran ataupun deskriptif. Wa khamisan al-fakhru, iaitu kebanggaan. Warisa, iaitu kita nak mengagungkan ataupun teresak-esak. Nantaqil ila al-mu'allaqat. Okey. Apa yang kita nak tengok pada zaman jahiliyah ini, iaitu berkenaan dengan mu'allaqat, iaitu satu tema yang kita yang utama dalam syair jahili. Apa itu mu'allaqat? Mu'allaqat hiya qasaid jahiliyah. Okey, iaitu qasidah pada zaman jahiliyah yang bilangan dia sama ada 7 ataupun 10. Mu'allaqah ini dikenali sebagai afdalul qasaid, iaitu syair-syair yang terkenal dari segi jazalatul alfaz, iaitu lafaz-lafaz yang kuat dan tersusun dan makna yang sangat detail. Watanawu al-funun wal aghrad, yang dalam situ pelbagai seni-seni khayaliyah dan juga al-aghrad, iaitu tujuan dia. Wa jamal al-khayal wal wazan. Kenapa dinamakan sebagai mu'allaqat? Sebab dinamakan mu'allaqat ni ialah mereka menulis syair tersebut menggunakan air emas, wa'allaquha ala astaril Kaabah, dan mereka menggantungkan di dinding Kaabah. Ataupun yang dinamakan sebagai li'uluqiha bi aznanihim. Maksudnya syair itu bila kita baca aja ataupun hafal saja, kita akan ingat sampai bila-bila. Okey. Wa indana ashharu asy-syu'ara al-mu'allaqat seperti Imru al-Qais bin Hajar, Zuhair bin Abi Sulma, Tarafah bin Abdi, Amru bin Kulthum, Labid bin Rabi'ah, Antara bin Shaddad, Al-Harith bin Hilizah, Ubaid bin Abras, An-Nabirah Az-Zubyani dan A'sha. Bila kita tengok pada list ataupun senarai al-mu'allaqat ini, kita tengok bahawa 7 yang terkenal iaitu Imru al-Qais sampailah Al-Harith bin Hilizah. Manakala untuk Ubaid, Nabirah dengan A'sha, ini adalah ada ikhtilaf di kalangan ahli lughah wa al-udaba. Kita tengok kepada jenis-jenis matlaq qasidah. Kenapa dinamakan sebagai al-mu'allaqat? Kerana qasidah matlaq mereka tu yang terkenal dari zaman jahili sampailah sekarang. Apabila kita tengok dekat Imru Qais, kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiktil liwa bainat dakhuli fahamali. Bila kita tengok setiap syair-syair mereka,
kita tengok kepada rentak pada zaman jahili iaitu bina'il qasidah. Yang pertama wukuf ala atlal wa zikrul ahibah, wasfun naqah, wa salisan wasfut tariq, wa rabi'an al-ghardu asasi. Sebab itulah mu'allaqat ni juga dinamakan sebagai as-sab'ut tiwal, iaitu kasidah-kasidah ataupun syair-syair mereka yang panjang. Yang panjang dan pelbagai funun mereka. Kita tengok kepada khasais nasar al-jahili. Okey, apa itu nasar jahili ataupun nasar? Iaitu al-kalam al-khali minal wazni wal qafiyah. Iaitu satu kata-kata ataupun yang khali, yang bebas daripada wazan, iaitu arud dengan qafiyah. Dalam khasais al-jahili, yang pertama kita ada raqiqul alfaz wa sihhatut tarakib. Sama juga, mereka menggunakan lafaz-lafaz yang senang ataupun yang mantap. Wa sihhatut tarakib. Tarakib yang sahihah, yang betul-betul jelas ataupun yang betul. Wa saniyan al-ihtimam bil muhassinat al-badi'iyah mithlu as-suja' wal tibaq wal jinas. Mereka menggunakan muhassinat badi'iyah. Contohnya kita ada tibaq, jinas dengan muqabalah dan sebagainya. Wa salisan tanawu' fi al-uslub al-khabari wal insya'i. Mereka pelbagaikan uslub khabari dan uslub insya'i yang ada dalam ilmu balaghah. Wa rabi'an sidqul atifah wal luju' ila khayal, iaitu menggambarkan tentang kebenaran dari segi perasaan mereka dan mereka menggunakan khayal juga. Wa indana funun an-nasr al-jahili al-ashhar al-khatabah wal wasaya al-amthal al-qasas al-munafarat wa saj'al kuhan. Kita tengok kepada namazij an-nasr al-jahili. Awalan kita ada wasiyah Ummamah bintu Harith libnatiha 'inda zifafiha. Apabila kita tengok dalam wasiyah tersebut, mereka banyak menggunakan muhassinat lafziyah, contohnya jinas, suja', tibaq muqabalah, ataupun mereka pelbagaikan uslub khabari, khabar ibtidai, talabi, inkari dan insya'i dan sebagainya. Wa aidan indana khutbah Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Contohnya kita tengok dalam sini kita ada ayyuhan nas, adawatun nida, isma'u wa'u, uslubil amri, man asha mata wa man mata fata. Mereka menggunakan satu dinamakan sebagai izdiwaj, yang dinamakan dalam ilmu al-badi'. Dan juga mereka selalu fokus kepada menyampaikan apa-apa sahaja berkenaan dengan isu masyarakat tersebut. Contohnya khutbah Qus bin Sa'idah al-Iyadi, mereka mengajak masyarakat jahiliyah kembali kepada fitrah, iaitu kembali kepada iman, kepada tauhid. Dan juga kita ada satu yang dinamakan amsal, iaitu hikam, iaitu dinamakan perumpamaan. Contohnya jaza'uhu jaza'a sinimar, iaitu balasannya seperti balasan sinimar. Contohnya macam kita tengok kepada peribahasa Melayu dan sebagainya. Wafaqa shannu tabaqah wa saifi dayya'atil laban. Okey, contoh untuk yang nombor 3 ni, as-saifa dayya'atil laban, iaitu peluang itu kamu telah habiskan. Iaitu kita tengok ibarah ni sama seperti nasi telah menjadi bubur. Okey. Dan khulasahnya kita tengok kepada al-adab fil asr jahili, mereka sangat mementingkan tentang penggunaan lafaz-lafaz yang sangat mantap dari segi uslub balaghah, dari segi khayal, dan juga berkenaan dengan adab jahili juga memberi kesan kepada pembinaan qasidah pada zaman sekarang. So, saya rasa itu sahaja setakat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby.